Okey, kami beli tanah ni pada tahun 2021. Masa tu kita dah tambak tanah, dan tahun 2023 kita tambak lagi sekali, dan setahun lepas tu baru kita berani buat rumah. Okey, kita buat longkang untuk peparitan, dan sekarang ni adalah proses untuk buat tapak rumah. Yang ni model cantik daripada mana pula ni. Okey, proses seterusnya adalah proses untuk piling. Kita menggunakan kayu bakau, dan untuk satu lubang ni ada dalam 12 batang kayu bakau lah. Dari segi keluasan rumah, saiz rumah kami cuma 1600 kaki persegi, tidak termasuk garaj. Kami buat 4 bilik, 2 toilet, 1 bilik store dan juga laundry. Okey, sekarang adalah proses pemasangan beam, di mana kemudian akan dimasukkan tanah dan juga konkrit. Okey, yang ini tapak rumah dah siap simen. Okey, dah habis part 1. Nanti kita sambung pada part 2 pula. Goodbye.